Okey Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Bila kita beriman, kita kena beramal. Amin. Kalau beramal sahaja, tidak beriman, tiada makna. Dan kita hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran. Ada sahabat kita masalah tak betul, Bagus. kita beritahu dia, kita nasihat. Ada yang kita diuji dalam kesusahan, kita bersabar. Dalam hidup ini kita banyak diuji. Jika kita tanya siapa manusia yang paling beruntung di muka bumi ini, yang berjaya di akhirat, sudah pasti kita semua setuju menyatakan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi ini bukan hanya teori, bukan bercakap, tetapi Nabi Muhammad SAW ini dia buat. Hidup Nabi ini tak lama, 63 tahun 4 hari, 40 tahun dengan usia muda Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul. Selepas itu ada 23 hari lagi, 23 tahun lagi. 23 tahun yang mana 13 tahun Nabi berada di Makkah. Waktu itu berhadapan dengan peperangan, ya, peperangan melawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. 13 tahun di Makkah. Selepas itu 10 tahun lagi, 10 tahun berada di Madinah. 5 tahun Nabi berhadapan lagi dengan peperangan. Selepas itu tahun ke-6 umrah. Cuma ada 4 tahun sahaja lagi Nabi wafat. Nabi gunakan betul-betul 4 tahun ini untuk berdakwah. Jadi manusia yang paling menjaga masa adalah bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi marilah kita bersama-sama menggunakan masa ini. 5 perkara kata Nabi, iaitu muda sebelum masa tuamu, sihat sebelum masa sakitmu, kaya sebelum masa miskinmu, waktu lapang sebelum sibukmu, dan hidup sebelum matimu. Sekian, banyak kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.